Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah, Yayasan Al-Azhar sekarang berada di Sekolah Tahfiz Anak Yatim Alkitab di Beranang, Selangor. Di sini kita menghantar sebanyak 50 naskah Al-Quran hasil daripada infak tuan-tuan dan puan-puan di luar sana lah. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Zafran Hadi bin Mak Zukri, merangkap Warden Sekolah Tahfiz Anak Yatim Alkitab Beranang, Selangor. Total pelajar ada 20 pelajar, semua lelaki, tak ada perempuan. Ada anak yatim 50% lagi asnaf, dan melahirkan seramai 5 pelajar hafiz Quran. Hari ini kami didatangi Yayasan Adi Azhar. Mereka membawa 50 naskah Al-Quran infak untuk mahat kami. Saya mewakili Sekolah Tahfiz Anak Yatim Alkitab Beranang ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yayasan Adi Azhar dan juga mereka yang infak pada kami. Saya doakan semoga mereka dapat kejayaan dunia dan akhirat, insya-Allah. Amin. Saya Muhammad Fauzan Hilmi bin Zulkifli ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yayasan Adi Azhar dan kepada para penginfak kerana telah menginfak 50 buah naskah Al-Quran kepada sekolah kami. Saya doakan semoga Yayasan Adi Azhar dan para penginfak dimurahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, Kau ampunkanlah dosa-dosa yang para penyumbang ini, ya Allah. Kau pemudahkanlah urusannya, ya Allah. Kau murahkanlah rezekinya, ya Allah. Kau tempatkanlah dia kepada dalam surga Al-Jannah Al-Firdaus. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, Kau jauhkanlah mereka daripada azab api neraka, azab kubur dan azab dunia dan di akhirat, ya Allah. Berkatilah kami dengan Al-Quran yang Dia berikan kepada kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kami mengucapkan jutaan ribuan terima kasih kepada penginfak kerana menginfakkan Al-Quran melalui Yayasan Adi Azhar, dan kami Yayasan Adi Azhar selaku pemegang amanah untuk kita mengagihkan kepada tempat-tempat ataupun mereka yang sepatutnya ataupun mereka yang memerlukan. Kami juga mendoakan kepada para penginfak semoga diberikan kesihatan yang baik, dan insya-Allah hasil infak tuan-tuan dan puan-puan mereka akan manfaatkan lagi mana mereka membaca Al-Quran ini, selagi itulah pahala akan terus mengalir. Di kesempatan ini juga kami Yayasan Adi Azhar mengajak tuan-tuan dan puan-puan ingin menginfakkan Al-Quran ataupun set kelengkapan jenazah juga di bawah Yayasan Adi Azhar, boleh melalui media sosial kami Yayasan Adi Azhar _rasmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.